Panasonic Malaysia memperkenalkan dua penyelesaian teknologi baru iaitu Sistem Rumah Pintar Panasonic SICT dan Sistem Pengawasan Pintar AI Panasonic pada 23 Jun lalu di Kuala Lumpur. Pelancaran itu bertujuan menyediakan teknologi bersepadu untuk projek perumahan, bangunan komersial, agensi kerajaan, institusi pendidikan dan bandar pintar. Menerusi sistem rumah pintar Panasonic SICT, pengguna boleh mengawal lampu, penghawa dingin langsir automatik, kunci pintar serta pelbagai peralatan rumah melalui satu aplikasi mudah alih. Sistem itu turut menawarkan tetapan automatik seperti mod malam, tiada di rumah dan menonton filem, selain membantu menjimatkan penggunaan tenaga melalui integrasi dengan pelbagai peralatan pintar Panasonic. Pada masa sama, Panasonic turut memperkenalkan sistem pengawasan pintar AI yang dilengkapi kamera keselamatan, sistem rakaman video dan teknologi analitik berasaskan kecerdasan buatan AI. Antara ciri yang ditawarkan ialah pengecaman wajah, pengecaman nombor pendaftaran kenderaan, pengesanan pencerobohan, pengimejan haba dan perlindungan keselamatan cyber. Menurut Silen Kandasamy, pengarah bersekutu penyelesaian sistem Panasonic Malaysia, pelancaran itu menandakan perubahan syarikat daripada pengeluar perkakasan kepada penyedia penyelesaian pintar yang menyeluruh.